Saya dapat maklumat bahawa sel lock-up akan dibuka pada 4 hari bulan, 7.30 pagi. Saya dapat maklumat bahawa sel akan dibuka, dikeluarkan dawat kekal dan dikeluarkan undi untuk dipakai 5 hari bulan. Di dalam lock-up ada peti-peti undi awal. Saya sampai ke IPD Kuantan pada pukul 7.30 pagi. Saya tunggu pegawai SPR datang. Apabila pegawai SPR datang nak buka sel, saya kata saya nak iring. Saya nak tengok proses buka sel. Saya calon. Saya ada hak untuk tengok proses buka sel, ambil keluar dawat kekal, ambil keluar kertas undi dan pastikan bahawa peti-peti undi awal tidak diusir. Tapi apa yang berlaku, saudara-saudara? Pihak polis menahan saya. Ketua Polis Kuantan menaikkan suara dengan saya. Polis datang dengan rifle. Ada yang mengatakan tahan dia, tangkap dia kerana menyekat undang-undang. Lock-up tu SPR pinjam aja. Polis menggunakan kuasa sepenuhnya untuk menyekat saya, bawa rifle dan threaten untuk tangkap saya. Apa yang takut sangat? Saya seorang wanita. Apa yang takut sangat? Saya nak tengok peti undi itu selamat. Kalau tak ada niat jahat, apa yang takut sangat? Jadi, apa yang berlaku di Tambun, peti undi dibawa keluar. Apa yang berlaku di Kuantan tidak dibenarkan kita tengok peti undi. Apa maksud itu? Adakah polis bersekongkol dengan SPR? Saya tidak takut kerana ini adalah benar. Saya ada ramai saksi yang tengok apa yang berlaku. Kemudian mereka kata kepada saya, habis kalau tipu macam mana boleh menang? Saya kata, kalau tak tipu kita menang lebih besar. Kalau tak tipu seluruh negara, kita bukan saja menang 89 kerusi, kita akan menang 126 kerusi. Macam mana Perdana Menteri, SPR dan semua yang bersekongkol dengannya nak jawab di hadapan Tuhan Allah satu hari nanti? Dan juga jawab kepada anak cucu generasi masa depan bagaimana negara Malaysia dicuri keputusan pilihan raya. Bagi tahu kepada dunia, rakyat Malaysia yang cintakan negara, bagi tahu kepada dunia bagaimana PN, SPR curi keputusan pilihan raya di Malaysia. Boleh atau tidak? Saudara-saudara, kita di sini kerana kita cintakan negara kita. Kita tak mahu lagi negara kita dirompak. Kita tak mahu negeri Pahang dirompak. Negeri Pahang dengan ada emas, dengan ada balak, dengan ada minyak, dengan ada biji besi, tapi berhutang setiap tahun selama berbelas tahun sehinggakan hutang kita 2.4 bilion ringgit. Selangor kita baru jaga 5 tahun saja, simpanan kita dah melebihi 2.4 bilion ringgit. Saudara-saudara, demi masa depan anak cucu kita, kita tak boleh biarkan PN buat sesuka hati. Kita kena tuntut hak kita. Adakah rakyat bersedia? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Reform
Fauzia Saleh. Baik. Terima kasih. Saya tahu malam ini tuan-tuan marah. Saya tahu puan-puan dan tuan-tuan anak-anak muda marah. Tetapi kalau marah pun janganlah tiup horn kuat sangat. Sebab kawan-kawan nak dengar ucapan-ucapan. Ada anak Melayu di sini. Ada anak Cina di sini. Ada anak India di sini. Ada anak orang asal di sini. Inilah Malaysia. Kita berada di sesuatu persimpangan jalan. UMNO dan Barisan Nasional mengatakan bahawa tidak mungkin negara ini dapat dibangunkan kalau tidak ada parti-parti yang berlandaskan ras. Terbukti pada malam ini kita telah pun runtuhkan tembok perkauman. Betul. Untuk itu, tuan-tuan pandang kanan dan shake hand dengan kawan-kawan sebelah kanan, berjabat tangan dengan mereka. Pandang kiri, shake hand dan berjabat tangan dengan orang sebelah kiri. Kami anak Malaysia. Kami anak Malaysia. Kami anak Malaysia. Ada seorang penyajak, walaupun usianya tidak seusia saudara-saudara, tetapi dia gembira kerana dia tahu kalau beginilah sambutan anak-anak Malaysia, negara kita insya-Allah akan aman dan damai. Insya-Allah kita akan maju ke hadapan. Insya-Allah. Sebab itu dia tahu walaupun usianya jauh dari kita, dia tahu kita akan tinggalkan negara ini kepada tuan-tuan dan puan-puan anak muda, dan dia yakin negara kita berada di tangan orang-orang yang boleh memimpin seperti anda semua. Anak-anak muda, dengar di sini. Negeri dan negara ini milik anda. Dengar di sini anak-anak muda. Ini negara anda. Ini bukan negara Bangladesh. Bukan negara Myanmar. Bukan negara Nepal. Bukan negara Vietnam. Bukan negara Indonesia. Ini negara kita. Kita anak Malaysia. Untuk itu, mari kita dengar sebuah sajak yang akan dibaca oleh seorang negarawan. Beliau ialah sastrawan negara, Pak Samad. Dijemput. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, saya ingin memberitahu saya sangat gembira melihat anak-anak muda berjabat tangan. Dan kedua, saya sangat gembira mendengar cerita-cerita tentang Tibu Pilihan Raya. Saya kira untuk sementara barangkali orang tua tidak dapat melakukan apa-apa dengan berkesan. Tetapi
Anda yang muda inilah nanti yang akan membetulkannya. Saya hanya boleh menulis puisi. Anda boleh menukar pimpinan negara. Usia saya sekarang 81 tahun. Tapi nampaknya saya lebih bertenaga daripada Anda. Jangan memalukan diri Anda. Anda mesti bersedia untuk berjuang menjadikan Malaysia ini adalah hak Anda yang sebenar. Ya, saya berterima kasih Anda semua memberikan sambutan yang amat luar biasa, yang terkadang-kadang bising. Tapi alhamdulillah saya tidak begitu dengar, bisinglah. Tetapi apabila saya membaca puisi ini, haraplah senyap. Sebab setiap yang saya tulis ini adalah wakil daripada hati nurani saya untuk Anda semua. Bolehkah Anda senyap 2-3 minit? Mulai sekarang harap senyap. Ibu segala tipu, dengan sanubari sekudus hasrat, lelangkah yang luhur sepadu hajat, kita berhimpun sepenuh harapan setia tentang inti kemungkaran. Awalnya segala tersenyum ilham, cuaca dan hajat akrab bersalam. Kita memangkahnya secekal kalbu, rindu memahat sejarah yang syahdu. Iklim yang gusar tiba-tiba meledak ketika kendera menyusup rahsia dan demokrasi sengaja dikocak sepijak hela sekejam dera. Dan kertas undi yang terkumpul berbalam, sopan dan segar diusik khayalan, sebaik senja disenyumi malam, sesenyapnya bermula pencemaran. Malam debaran tersentap amarah, cahaya bulan dikoyak-koyaknya, rahsia gelap memulai dosanya, berterbanganlah undi yang ditambah. Dan kita berhimpun di padang sejarah demi melawan kemungkaran baru. Demokrasi wajar dipelihara daripada ibu segala tipu. Dan sekarang boleh bising. Pak Samad, Pak Samad, apa Pak Samad bilang? Ibu segala tipu. Tipu-tipu. BN tipu. Tipu-tipu.
BN tipu. Undur. Najib undur. Najib undur. Turun. Bu Ajar turun. Turun. SBR turun. Baik. Kita akan jemput seorang wira yang uratnya dawai, tulangnya besi. Tidak takut sama air gas, tidak takut pada belantan polis. Malah dia tiru depan lori FRU. Saudara, Tian Chua. Salam perjuangan, salam reformasi. Tajia Wan Sang Hao. Manakam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, rakan-rakan seperjuangan, anak-anak Malaysia, malam ini rakyat faham sekali lagi menunjukkan keberanian kita. Keberanian kita bukan saja dalam pilihan raya umum yang ke-13, kita telah bangkit untuk tolak rasuah, tolak kezaliman, tolak pencemaran. Tetapi kali ini kita sebagai anak Malaysia mempertahankan kita maruah rakyat Malaysia. Kita telah melihat sebuah rejim yang tidak lagi diyakini oleh rakyat, pemimpin yang tidak lagi disokong oleh masyarakat sendiri. Mereka terpaksa menggunakan penipuan, pembohongan dan penindasan untuk menjaga kedudukan mereka. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, sejarah membuktikan bahawa tidak ada diktator, tidak ada pemimpin, tidak ada Perdana Menteri, tidak ada presiden di mana-mana pun yang boleh bertahan kalau rakyat bangkit. Bangkit rakyat. Bangkit rakyat. Ramai di kalangan kita tertanya-tanya, dari mana kita mau pergi? Kita berdiri di sini, perhimpunan beratus ribu. Di Kuala Lumpur beratus ribu berhimpun. Di Pulau Pinang beratus ribu berhimpun. Kita pergi lagi ke Johor. Kita pergi lagi ke Seremban. Kita akan pergi ke Sabah. Kita akan pergi ke Sarawak. Seluruh rakyat Malaysia akan bangkit. Yang bangkit bukan saja orang Tionghoa. Yang bangkit bukan saja orang Melayu. Yang bangkit bukan saja orang India, tetapi rakyat Malaysia keseluruhannya. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, Najib boleh memperalatkan SPR untuk pegang jawatan, tetapi hanya rakyat yang mempunyai kuasa untuk beri mandat. Pemimpin yang rasuah, dia boleh cuba
Dia boleh cuba mengubah teks dalam surat khabar. Anda boleh cuba menggunakan TV3. Anda juga boleh menulis semula dalam textbook di sekolah. Tetapi rakyat yang akan ingat, hanya rakyat yang akan pastikan. Mari kita bertenang. Duduk. Duduk, duduk. Duduk, duduk. Duduk, bantah. Duduk, duduk. Duduk, bantah. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, kita jangan rasa defeated. Kita tak pernah sekali-sekali rasa kecewa. Bagaimana cabaran kita? Cabaran kita adalah kita pegang kepada kepercayaan, supaya kita mempunyai semangat untuk teruskan perjuangan ini. Jangan sekali-kali anggap kerana kita kalah dalam beberapa kerusi, kita tidak berdaya untuk menentukan hara tuju negara. Kita bersabar dan membenarkan pemimpin kita untuk berlalu. Majlis ini mengumumkan ketibaan Datuk Seri Anwar Ibrahim hidup, hidup, hidup rakyat, hidup, hidup, hidup rakyat, bangkit, bangkit, bangkit rakyat, bangkit, bangkit, bangkit rakyat, hidup, hidup, hidup rakyat. Sahabat-sahabat, sebelum saya undur dari pentas ini, kita mesti duduk, duduk, duduk bantah, duduk, duduk, duduk bantah, duduk, duduk, duduk bantah. Sahabat-sahabat, bertenang sedikit. Saya teruskan sedikit lagi. Malam ini yang berhimpun di sini di Kuantan, rakyat Pahang dan anak-anak Malaysia, kita sekali lagi ingatkan pemimpin yang tidak legitimate kepada Najib bahawa sungguh pun Najib boleh menggunakan cara yang di luar undang-undang, cara penipuan dan pembohongan untuk dapatkan kuasa. Tetapi kita sentiasa ingat, hanya rakyat yang mempunyai kuasa sebenar. Hanya rakyat yang boleh mengisytiharkan siapa pemimpin kita. Malam ini kita sekali lagi ulang tuntutan kita. Najib harus turun
Turun, turun. Turun Najib. Turun, turun. Turun Najib. Turun, turun. Turun Najib. Dalam hati rakyat kita jelas dan pendirian kita tetap bahawa Pakatan Rakyat menang dalam pilihan raya ke-13. Dan Perdana Menteri yang sah di sisi undang-undang, Perdana Menteri yang dipilih oleh rakyat adalah Dato' Seri Anwar Ibrahim. Ini adalah kenyataan, ini adalah realiti yang tidak dapat diparam, tidak dapat kita padamkan daripada hati rakyat. Mereka boleh gunakan TV3, utusan dan pelbagai akhbar, tetapi rakyat tetap dalam hati. Kita tahu siapa pemenang dan Anwar Ibrahim Perdana Menteri kita. Hidup, hidup. Hidup keadilan. Hidup, hidup. Hidup keadilan. Hidup, hidup. Hidup keadilan. Sekian, terima kasih. Salam reformasi. Nantri Menekam Tajawalan. Anak-anak muda, tuan-tuan dan puan-puan, kita akan mendengar ucapan dari orang yang amat kita hormati dan sayangi sebentar lagi. Di luar di sana, puluhan ribu teman-teman tidak boleh masuk ke sini. Dua permintaan saya. Yang pertama, tolong duduk orang-orang di depan saya. Duduk. Anak-anak Malaysia, duduk. Yang kedua, yang di sana, saya tahu memang tempat ini kecil, tapi jangan tolak menolak. Okay. Tuan-tuan dan puan-puan, data-data pilihan raya menunjukkan Pakatan Rakyat di Semenanjung saja telah mendapat lebih daripada 54%. Maknanya kita menang. Tetapi kemenangan telah pun dirompak dari kita. Kita akan teruskan perjuangan ini. Setuju? Kita akan teruskan perjuangan ini. Setuju? Kita anak Malaysia. Oleh demikian, saudara-saudara, anak-anak muda, dengarlah seruan dan amanat pemimpin kita. Kita jemput Dato' Seri Anwar Ibrahim. Anwar. Hidup anak Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah. Nahmadu wa nusalli ala rasulihil karim. Dan bagi mengalu-alukan teman kita, rakan kita, ini dia Dato' Husam, Naib Presiden Parti PAS. Dato' Husam
oleh kerana dia datang dari jauh, kita akan teruskan dengan Dato' Usam. Assalamualaikum warahmatullahi dan selamat malam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Saudara pengerusi yang dikasihi Datuk Seri dan Datin Seri dan semua pimpinan. Saya masih mengah lagi ni. Baru sampai berjalan kaki tadi. Ramai datang ini kerana apa? Barisan Nasional sudah menang, tapi rakyat kata Barisan Nasional menang dengan penipuan. Barisan Nasional tipu rakyat Malaysia. Kerana itulah saudara-saudari semua berhimpun pada malam ini, bukan? Pilihan raya dah habis. Buat apa nak berhimpun lagi? Pilihan raya telah habis dan kita berhimpun di sini. Tapi akhirnya apa jadi? Kita nak satu pilihan raya yang bersih. Barisan Nasional menang bukan saja kotor, tetapi undi mereka lebih kecil daripada undi Pakatan Rakyat, betul? Mereka adalah minoriti. Mereka dapat undi lebih kecil daripada kita. Maknanya kerajaan minoriti memerintah majoriti. Ini menunjukkan Datuk Najib telah ditolak oleh rakyat Malaysia, betul? Macam mana seorang yang telah ditolak oleh rakyat Malaysia, partinya telah ditolak oleh rakyat Malaysia, masih nak jadi kerajaan di negara kita? Mereka menang, kita semua tahu, dengan macam-macam cara penipuan. Dari satu hari ke satu hari, lebih banyak bukti-bukti penipuan telah dikeluarkan. Oleh kerana kerajaan ini adalah sebuah kerajaan minoriti, mereka cuba cari alasan untuk memecah belahkan lagi masyarakat. Perdana Menteri kata yang undi besar Pakatan Rakyat adalah kerana tsunami China. Surat khabar utusan kata China nak apa lagi? China sudah makan dimsum, China dah makan shark fin. Apa lagi China mau? Saya jawab bagi orang China, saya jawab bagi orang Melayu, saya jawab bagi orang India, kita nak kerajaan baru. Kita nak kerajaan yang bersih. Kita nak kerajaan yang adil. Kita nak kerajaan yang bersatu padu dan menyatukan negara. Kita nak kerajaan yang urus ekonomi, berjiwa rakyat. Kita nak pemimpin yang korup masuk penjara. Kita nak pemimpin yang pecah belahkan rakyat dihukum. Ini bukan kehendak orang Cina sahaja. Ini adalah kehendak orang Melayu juga, betul? Jadi Datuk Najib jangan salahkan orang Cina. Bekas hakim jangan salahkan orang Cina. Undi pakatan
yang diperoleh seluruh negara, undi kita 5.7 juta. 5.7 juta rakyat Malaysia, lebih separuh daripada pengundi beri undi pada Pakatan Rakyat. Daripada 5.7 juta, hanya 2.5 adalah daripada orang Cina, 2.5 juta. 3.7 juta adalah daripada orang bukan Cina, termasuk di Terengganu, termasuk di Kelantan. Tsunami ini bukan tsunami milik orang Cina, tsunami rakyat Malaysia yang cintakan kerajaan yang adil dan bersih, betul. Kalau semua betul, macam mana kita nak buat? Tuan-tuan beri jawapan. Tuan-tuan sendiri yang menentukan. Yang pertama, Datuk Najib tak boleh lagi jadi Perdana Menteri Malaysia, betul? Datuk Najib must go, Malaysia must grow. Datuk Najib must go, Malaysia must grow. Datuk Najib must go, Malaysia must grow. Rosmah must go, Najib must go. Rosmah must go, Najib must go, Malaysia must grow. Ini mesej kita seluruh negara. Selagi Datuk Najib tak pergi, kita akan melakukan apa sahaja perkara yang diizinkan oleh undang-undang untuk memastikan kita akan dapat sebuah kerajaan yang bersih. Chua Soilek, Presiden MCA, Chua Soilek, Presiden MCA diminta letak jawatan, ambil tanggungjawab moral kerana MCA telah ditolak oleh rakyat. Ini tidak adil. Saya menyebelahi Datuk Chua Soilek. Kalau Chua Soilek kena letak jawatan, apa hal dengan Datuk Najib? Masa Pala jadi Perdana Menteri, Presiden UMNO pilihan raya ke-12, UMNO Barisan Nasional dapat 140 kerusi parlimen. Muhyiddin reject Datuk Dolah Badawi. UMNO reject kick out Dolah. Mahathir kick out Dolah. Mukhris kick out Dolah. Hari ini Datuk Najib perform lebih lemah daripada Dolah. Pala tidur, dia dapat 140 kerusi parlimen. Datuk Najib tak tidur, dapat 133 kerusi parlimen. 140 banyak atau 133 banyak? 133 kurang 7 daripada 140. Berapa bilion wang negara digunakan untuk dapat 133 kerusi parlimen? BRIM dan lain-lain. Akhirnya dengan Wan Malaysia, dengan BRIM, performance Najib lebih lemah daripada Pak Lah. Kalau orang UMNO ada otak, kalau Dolah perform lebih lemah, Datuk Najib perform lebih lemah dari Pak Lah, you kick out Pak Lah, you also must kick out Najib. Jadi tak habis dengan itu saja. Postal vote, undi tentera. Saya calon Parlimen Putrajaya. Undi pos ada 636. Saya dapat 26 undi pos saja. 5 hari 5 malam disimpan dalam lokap polis. Bila kita hantar petugas kita untuk jaga lokap, polis kata lokap orang luar, orang awam tak boleh duduk, kena balik, biar polis jaga lokap. Peti undi duduk dalam lokap polis. Polis kata don't worry, polis kata jangan bimbang,
kerana polis jaga lokap, kunci polis jaga. Tapi saya cakap pada petugas saya, polis lagi hebat dari perompak. Bukan polis lebih jahat daripada perompak, saya tak kata macam itu. Tetapi kalau perompak boleh buka kunci rumah banglo, polis kepakaran dia lebih hebat daripada perompak. SPR janji peti undi pos boleh dikawal oleh petugas parti. Suruhanjaya penipuan rakyat Malaysia telah berbohong dalam hal ini. Saya calon Putrajaya, saya nak beritahu SPR, bila petugas kita pergi untuk jaga peti undi dalam lokap, polis tidak izinkan. Bila kita buat laporan pada SPR, SPR berdiam diri. 5 hari dalam lokap polis, akhirnya sebahagian daripada kerusi Parlimen Barisan Nasional dimenangi melalui undi pos tentera dan polis. Saudara Salahuddin Ayub bertanding di Parlimen Pulai. Dia telah menang undi orang biasa, undi rakyat Malaysia yang cintakan kebebasan, yang cintakan keadilan. Bersusah payah rakyat kita mengundi. Salahuddin Ayub menang 500 undi lebih. Bila datang undi tentera 4,000 lebih, kita tewas. Saya nak cadangkan tentera dan polis tak boleh mengundi sekali orang awam. Kalau tentera dan polis nak mengundi, kita buat kerusi khusus untuk tentera dan polis. 240,000 orang tentera bagi pada 70,000 satu parlimen, ada 3 kerusi parlimen untuk tentera. Yang ini tentera ambil. Siapa nak jadi calon menang 3 kerusi ni, silakan. Rakyat jelata jangan dianiayai. Hasrat mereka, cita-cita mereka, aspirasi mereka, keinginan mereka pada sebuah kerajaan yang bersih jangan dianiayai oleh undi tentera, undi polis yang telah disalahgunakan oleh UMNO Barisan Nasional. Mustafa Muhammad menang undi yang terendah di negara kita. Dun Air Lanas dia hanya menang 37 undi. Macam mana dia menang? Hanya kerana undi tentera. Ini tidak adil pada rakyat Malaysia. Ini adalah satu penganiayaan pada sistem demokrasi. Kita nak SPR reform undi tentera dan polis, tidak lagi boleh dicampurkan dengan undi rakyat jelata. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi. Anak-anak muda, kita akan dengar hati muda. Untuk itu, kita jemput Cikgu Ban. Terima kasih pengurusi majlis, teman-teman pimpinan. Apa khabar semua? Inilah indahnya hidup mentadbir negara Malaysia. Curi duit kapal selam, curi duit lembu, tipu pilihan raya, tanya rakyat apa khabar, baik juga lagi. Rakyat berada dalam keadaan tidak baik. Kita turun berbaju hitam kerana demokrasi Malaysia telah mati. Sudah kamu curi, kononnya buat reformasi, buat perbaikan pilihan raya. Bagi rakyat dawat. Berapa hari dawat tahan saya? Tak bukan kata 5 hari, 5 minit pun tak sampai. Kalau konon bagi dawat untuk tutup penipuan pilihan raya, bukan celup jari, celup kepala pun boleh tipu lagi. Konon tanya rakyat, hari ini cabar, suruh SPR datang, suruh terang pada kita. Bukan kita tak berani, tapi SPR yang penakut.
Saudara, peti undi duduk di Nusa Jaya, undi pos jumpa di peti undi yang ratus kilometer jarak daripada dia, kertas undi bertukar. Itu bukan menipu. Oh, blackout tak ada, TNB keluar data komputer, tak ada blackout. Memang tak ada blackout. Yang ada kamu tutup suis sekolah. Konon, saudara, pilihan raya kali ini adalah pilihan raya pertama kali dalam sejarah. 10.5 juta orang keluar mengundi. 5.5 juta pilih Pakatan Rakyat. Najib dapat kurang daripada setengah. Makna dia tidak ada majoriti. Dia adalah Perdana Menteri yang pertama kali dalam dunia, saudara, yang menang tanpa majoriti. Najib tak malu. Majoriti rakyat pilih Anwar Perdana Menteri. Hari ini Perdana Menteri yang tak tahu malu, Najib yang lemah zahir dan batin. Dia ajak rakyat gaduh. Tak semena-mena. Isu penipuan pilihan raya. Hari ini ada 2-3 NGO bongok cakap apa? Kita boykot kedai Cina. Hei, apa kena mengena? Kepada orang Melayu, kena dengar, fikir elok-elok. Hei, negara ni diperintah oleh UMNO 50 tahun. 3 hari kedai Cina tutup sebab raya Cina. Ikan pun tak mendarat kat pasar. Tahu atau tidak? Siapa jadikan negara ni seperti ini? Siapa salah, saudara? Siapa salah? Kerana itu, saudara, kita ditipu 99, kita ditipu 2004, kita ditipu 2008, kita ditipu lagi 2013. Kita nak tunggu 5 tahun lagi ke? Saudara, kerana itu, saudara, saya bagi pihak Solidariti Anak Muda Malaysia, saya menyeru, saya bagi tahu, kita kali ini tegas, kita tidak akan tunggu 5 tahun lagi. Tapi ada orang cakap, ada orang bagi tahu, takkanlah nak demonstrasi hari-hari, takkan nak demonstrasi tiap minggu, tiap bulan. Kita bagi tahu mereka, kita bagi tahu orang-orang seperti ini, kita tak takut untuk menerima kekalahan. Kita bertanding banyak kalah dari menang. Tapi persoalan dan hakikatnya, menerima kekalahan dengan redha terhadap penipuan adalah dua perkara berbeza. Hari ini kita berdiri di sini bukan kerana kita tidak boleh jadi YB, tetapi kerana demokrasi telah mati, hak mengundi telah ditarik daripada rakyat Malaysia. Najib bagi tahu, Muhyiddin bagi tahu, Hisham Bondan bagi tahu. Dia kata, terimalah, ini keputusan rakyat. Rakyat mana? Orang Cina pilih Pakatan Rakyat, betul? Orang India pilih Pakatan Rakyat, betul? Orang Melayu pilih Pakatan Rakyat, betul? Orang asal pilih Pakatan Rakyat, Iban Kadazan Dusun pilih Pakatan Rakyat. Tapi yang pilih UMNO Barisan Nasional siapa? Ini semua, saudara, CIMB. Tahu? Dengan Kambodianya, dengan daripada Indianya, dengan Myanmarnya, dengan Bangladeshnya, mereka menang kerana CIMB. Karena itu, sebelum saya menamatkan, saya ada dua saranan pada orang Cina, pada orang India. Titik hari ini, sehari selepas 13 Mei, tragedi dalam negara. Kita harus tandakan pilihan raya penipuan kali ini dengan penyatuan bangsa Malaysia. Orang Cina, kamu kena
ingat, kamu jangan takut. Kamu tidak akan boleh dihalau balik tongsan lagi. Kalau nak halau balik tongsan pun, saudara, biar itu asuk nyenyen satu orang balik sudah. Sebab dalam surat khabar Cina report, dia ada 2 tangki, 2 kad pengenalan, betul? Orang India, kamu jangan takut. Tak ada orang boleh halau kamu balik Kerala lagi. Kalau mau balik Kerala, siapa patut balik? Mahathir Iskandar Kuti patut balik. Orang Melayu, dengar. Orang Cina tak nak ambil hak Melayu. Orang Cina tak nak jadi Melayu. Orang India tak nak jadi Melayu. Mereka nak kekal sebagai entiti mereka dalam bangsa Malaysia. Apa yang mereka minta? Sekolah yang sempurna. Apa yang mereka minta? Pendidikan yang sempurna. Saudara, yang menjadi musuh yang menjahanamkan ekonomi Melayu selama ini adalah UMNO dan Barisan Nasional itu sendiri. Guna nama bangsa curi duit, guna nama bangsa curi tanah. Kerana itu saudara, Melayu, Cina, India, Iban, Kadazan, orang asli dengar. Kamu beranak di Malaysia, kamu beranak di Pahang, kamu beranak Indra Mahkota Kuantan, orang takkan boleh halau kamu. Because this is the one and only our mother soul land. That's why. Kerana itu, we must stand up bravely. We will defend this country. Save Malaysia. Saudara, yang terakhir, saya tanya di seluruh negara, kita nak dengar suara hati rakyat. Kita tak nak tunggu 5 tahun lagi. Saya bagi pihak anak muda Malaysia, saya tanya, bersedia 1 juta Kuala Lumpur? Bersedia 1 juta Kuala Lumpur? Bersedia 1 juta Kuala Lumpur? Terima kasih. Saudara-saudara, di depan saya ada 30,000 anak-anak muda, 30,000 orang Kuantan dan Indra Mahkota. Sekarang ini jam sampai Kuantan tak bergerak, tuan-tuan dan puan-puan. Ini menunjukkan orang Pahang telah bangun. Mereka bangun untuk menyatakan, SPR kamu tipu, SPR kamu menipu. Kita mesti teruskan perjuangan ini. Untuk itu, saya minta tuan-tuan keluarkan bantuan keuangan tuan-tuan. Kita tak cukup RM800 lagi. Untuk itu, saya minta semua petugas-petugas buat kutipan sekarang juga. Baik, kita akan mendengar seorang lagi pemimpin, seorang yang kita bawa jauh dari Kelantan. Kita jemput Dr. Hatta Ramli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Are you ready for BN? Are you ready for BN? Tak ada orang yang ready for BN. Rakan-rakan pimpinan, saudara-saudari yang dihormati sekalian, malam ini kita berhimpun. Ini tempat yang keempat dalam siri ceramah himpunan Black 505. Dan hari ini Pahang menunjukkan bahawa kita bersama-sama dengan kebangkitan rakyat. Kita menolak Barisan Nasional kerana Barisan Nasional
sebenarnya ialah kerajaan minoriti di Malaysia. Betul atau tidak? Pakatan Rakyat dan rakyat Malaysia sebenarnya mewarisi kerajaan ini, bukan BN. SPR menipu. Dia kata dia berkuasa untuk pilihan raya. Sila ambil mic. Dia kata dia menguasai pilihan raya, tetapi media berpihak hanya kepada Barisan Nasional. Di mana SPR? SPR tidak ada kuasa untuk mengawal media. Ini satu kesalahan. SPR kata dia boleh kontrol kerajaan sementara, caretaker government. Tetapi BN menggunakan jentera kerajaan untuk berkempen. Di mana SPR? SPR menipu. Betul atau tidak? SPR kata kita akan guna dawat kekal. Kekal. Paling tidak dia kata 1 minggu kekal. Tetapi apa yang kita dapati, dawat itu kononnya tidak digoncang. Maka dia tidak kekal. Ini adalah penipuan satu lagi SPR untuk memenangkan Barisan Nasional. SPR kata kita hapuskan undi pos. Semua undi tentera dan polis akan mengundi awal, akan guna dakwat. Daripada 200,000 tolak tentera, tiba-tiba menjadi 240,000 undi pos. SPR menipu lagi. Undi pos kita tidak dapat kawal. Pengundi pos tidak guna dawat kekal. Mereka boleh saja lagi. Media pun tuan-tuan, kita dimaklumkan ada 50,000 pekerja media menjadi pengundi pos. Ini adalah satu jumlah yang melebihi jumlah pekerja-pekerja dalam mana-mana surat khabar pun. Kemudian saudara sekalian, mereka juga menipu dalam kawalan terhadap daftar pemilih. Tadi dikatakan oleh Cikgu Bat, pengundi CIMB, mereka datang dari luar. Negara kita ni tuan-tuan sudah menjadi satu negara internasional, pengundi internasional. Tetapi sebenarnya rakyat Malaysia sendiri dinafikan hak untuk menentukan kerajaan mereka sendiri. Lalu kita tidak mengiktiraf keputusan ini. Bila mereka mendapat undi minoriti, 53 kepada kita dan 47 kepada mereka. Lalu untuk menutup malu ini, mereka menimbulkan isu perkauman. Mereka pertikai orang-orang Cina. Mereka hina undi-undi orang Cina. Mereka mau boikot orang Cina. Saya nak mengatakan, saya nak mengajak orang Melayu, kita kena defend rakan-rakan kita orang Cina. Boleh atau tidak? Saya nak ingatkan kepada UMNO, saya nak ingatkan kepada UMNO dan Barisan Nasional, kalau you nak kacau penyokong-penyokong kita, rakan-rakan kita daripada orang Cina, then you do it over my dead body. Mereka rakyat kita, mereka bersama kita, mereka lahir di sini, mereka menyumbang kepada pembangunan negara. Jadi mengapa mereka harus didiskriminasi? Sebab itu, rakan-rakan kaum Cina, don't worry, we are very much with you, we'll defend you to the last. Mereka tidak boleh cuba mencari kambing hitam untuk menutup malu mereka. Jadi saudara-saudara sekalian, kita akan terus bangkit. Kita tidak akan redha dengan keputusan ini, dan kita akan capai kejayaan bersama-sama dalam masa yang paling dekat, insya-Allah. Are we ready? Are we ready? Are we ready? Kita akan untuk terima kasih, selamat maju jaya, kita berjumpa lagi. Terima kasih, terima kasih. Ada beberapa pengumuman yang saya mohon. Yang pertama, tolong jangan merokok, sebab kawan-kawan yang sebelah
sesak nafas, dia nak dengar ucapan. Jadi kalau dia sesak nafas, susah jadi. Tolong matikan rokok sebentar lagi saja. Pukul 12 kita sambung balik sah rokok. Yang kedua, saya ada satu dompet milik Muhammad Syarizal bin Abdul Ghaffar, sah orang Malaysia, bukan Bangladesh dan Filipina. Datang jumpa saya sebentar lagi. Baik, saudara-saudara sekalian, kita dengar baru-baru ini ramai rakyat Pahang akan menangis, ramai rakyat Pahang akan meraung-raung kerana satu-satunya menteri besar di Malaysia yang mungkin hilang telinganya. Untuk itu, kita jemput pengurusi keadilan Pahang, Dato' Fauzi. Saudara pengurusi, pimpinan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasha wa Shang Hao, Ni Hao, Wa Bu Hao. Waalaikum. Hadirin yang saya hormati sekalian, pemimpin UMNO kata, terima je lah wahai Pakatan Rakyat. Bukan ramai yang menyokong awak sekarang. Kalau dia kata tak ramai, let them come to Basrah now. Tadi kita diberitahu ada 30,000 di sini. Di luar lagi equal number. Saya nak datang dari jam 7 kilometer dari sana. Datuk Najib tadi kata apa? Perdana Menteri yang apa lemah apa? Saya tak kata. Datuk Najib sebelum pilihan raya umum punya nak mengampu, nak bodek orang-orang Tionghoa, pakai topi Tionghoa, baju Tionghoa, seluar Tionghoa, betul tak? Sampai seluar dalam pun Tionghoa punya. Pergi jumpa orang Tionghoa, kongsi. Lepas pilihan raya, you Chinese, what more do you want? Pas. Dah bertanding berapa kali pilihan raya, tanya Chinese, Cina ni nak apa lagi? Orang Cina macam orang Melayu, macam orang India, macam orang asli. We want a fair and just government, betul tak? Tuan-tuan dan puan-puan, saya tak nak cakap panjang-panjang. Kita nak bagi peluang kepada Perdana Menteri kita yang dirompak oleh Barisan Nasional. Saya hanya nak minta maaf. Saya nak minta maaf dengan tuan-tuan. Tempat ini sempit. Kita minta di Padang Besar, polis bagi, MPK tak bagi. Kita minta di Padang stadium, polis tak bagi, MPK bagi. Kita minta di tempat yang mana Rafizi datang, 40-50 ribu orang datang, dua-dua tak bagi. Kita minta di Mahkota Aman, tak dilulus, diugut. Kalau buat akan ada di antara tuan-tuan yang diketuk, yang dibedul oleh dia orang. Tapi kita nak jaga tuan-tuan. Tuan-tuan tak takut, saya tahu, tapi saya takut. Akhirnya kita buat di sini. Kalau sekiranya jom heboh, syurah heboh nak buat, pilih je Padang, di mana-mana dia orang akan beri, betul tak? Pasal apa? Jom heboh akan merosakkan akidah anak muda, akan merosakkan akhlak anak muda. Kita mahu membina sebuah negara yang merdeka dan berdaulat, tetapi mereka tentang.
kita nak mengingatkan kepada pemimpin dan pemerintah, termasuk pihak-pihak polis. Saya nak cakap loud and clear, polis jangan jadi alat sundal pada pemerintah. Jangan buli rakyat. Jangan buli rakyat. Dulu di Indonesia, apabila pihak yang berwajib buli rakyat, rakyat bangkit, betul tak? Di Iran, di Iran, bila mereka buli rakyat, rakyat bangkit. Di merata-rata, bila rakyat dibuli, rakyat bangkit, betul tak? Di sini, tuan-tuan, kita lihat Mesir. Mesir rakyat bangkit kerana dibuli. Tunisia rakyat bangkit bila dibuli. Apabila ia tercetus huru-hara, di mana pemimpin-pemimpin negara, tuan-tuan? Lari, cabut. Oleh itu, tuan-tuan, saya nak beri ingatan kepada pihak yang berkuasa, kepada pihak polis, jangan buli rakyat. Bila rakyat bangkit, maka kamu akan dapat sakit, betul tak? Akhirnya saya nak menyatakan begini, ini adalah satu kebangkitan baru. It is not a tsunami of the Chinese. Ianya adalah tsunami rakyat Malaysia, khususnya anak-anak muda. Di mana-mana saluran 5-6, semuanya disapu oleh Pakatan Rakyat. Terima kasih anak muda. Nabi berpesan, Nabi kita berpesan, kalau kamu mau melihat negara, satu-satu negara di masa depannya, lihat kepada anak-anak mudanya. Kalau saya melihat anak-anak muda pada hari ini, saya yakin bahawasanya rakyat akan bangkit dan tumbangkan Barisan Nasional, insya-Allah. Saya sudahi dengan doa agar Allah panjangkan umur kita, selamat berjuang dan selamat mencapai kemerdekaan rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih. Yang baru hadir depan kita ialah Adun Mesra YB Hamdan. Terima kasih. Akhirnya kita ke Kemuncak. Untuk mendengar ucapan seorang insan. Sebelum itu saya minta duduk. Semua orang depan saya tolong duduk. Semua sekali. Duduk semua sekali. Satu tepukan gemuruh untuk mereka. Tolong duduk. Di sana juga duduk sana. Terima kasih. Satu tepukan gemuruh. Baik tuan-tuan, anak-anak muda sekalian, insan ini telah duduk di tempat tertinggi dalam kerajaan, juga pernah masuk jail dan dilayan seperti anjing. Dia keluar tetapi dia lawan untuk kita. Kalau dia mau, dia boleh mengatakan ya kepada pemerintah dan hari ini dia kaya raya. Untuk itu dia berjuang untuk kita. Kita persilakan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pimpinan Pakatan Rakyat, Pak Samad Said, Sastrawan Negara, rakan-rakan saya muliakan. Kepada rakyat Pahang, kami
bagi serius tabik hormat atas keberanian dan kekentalan saudara. Baru petang ini Fauzi bagi tahu tukar tempat. Ya. Tak apa, tukarlah di mana sekalipun, rakyat tetap bersemangat dan bangkit bersama-sama. Sudah. Apa makna perhimpunan ini? Perhimpunan ini sekadar pernyataan hasrat rakyat. Kami menang pilihan raya, kamu rompak kemenangan ini. Itu mesej saudara. Bukan mudah. Ya, kata orang UMNO, terimalah. Sudah ada keputusan. Keputusan apa? Keputusan rompak. Kamu terima. Orang rompak harta kamu, orang rompak kereta kamu, orang rompak tanah kamu. Kemudian kata, selesaikanlah. Selesai bagaimana? Terimalah rompakan itu. Otak engkau. Ini saya tekankan di sepanjang 4 perhimpunan, termasuk ini. Ini mengenai maruah rakyat. Ini mengenai human dignity. You value your freedom, you value your right, and you demand a clean, fair elections, and you will not tolerate the robbers rigging the elections. Kawan-kawan telah jelaskan, mana mungkin tentera keluarga kita, polis keluarga kita, rakan-rakan di media keluarga kita, mana mungkin mereka dianggap seperti hamba kamu. Kamu tipu hak mereka. Saya nak tanya pimpinan tentera, pimpinan polis, editor-editor media, apakah benar 12% tentera dan polis dan media menyokong Pakatan Rakyat? Apakah kamu sanggup bala tentera kita, polis kita dihina begitu rupa? Saya mau tanya pimpinan polis, pimpinan tentera, mengapa kamu izinkan tenaga polis dan tentera dihina dan ditipu sedemikian rupa? Kami lawan tetap. Sebab itu saya beritahu, saya tak salahkan tentera dan polis, karena saya tahu ramai yang buat keputusan yang bijak. Bukan sembarangan calon-calon kita. Ada yang bekas Panglima Tentera Darat, ada yang Laksmana Angkatan Laut, ada yang bekas petinggi polis yang bertanding atas nama Pakatan Rakyat Keadilan dan PAS. Mereka menyuarakan kepentingan tentera, kepentingan pasukan keselamatan negara. Mereka mau kembalikan maruah dengan pertahankan dasar pertahanan negara yang jelas dan telus. Mereka mau kekuatan keselamatan negara kita dipertahankan. Mereka mau pembelian senjata mengikut peraturan. Mereka tidak mau pemimpin-pemimpin UMNO merompak dari wang tentera dan polis. Mustahil polis dan tentera tidak menyokong mereka. Sebab itu saudara, saya nak beritahu mesej jelas kepada Datuk Najib, pimpinan UMNO dan Barisan Nasional. Jangan anggap kita pandang ringan penipuan ini. Kami menang, kamu mesti iktiraf kemenangan rakyat Malaysia. Ada orang mengatakan, sebab apa Anwar? Kerana gila kuasa, sanggup pergunakan peralakan rakyat. Saya nak beritahu saudara, saudara tanya isi hati saudara. Ini bukan soal Anwar calon Perdana Menteri atau tidak. Saya sanggup dan rela terima hukuman rakyat. Saudara sokong, saya kata Alhamdulillah. Saya tidak sokong, saya kata saya terima keputusan itu dan istighfar kepada Allah SWT. Tetapi dalam kes ini, saya tahu rakyat beri sokongan kepada Pakatan Rakyat. Dia adalah hak Najib dan UMNO dan Suruhanjaya Pilihan Raya menipu hak rakyat. Dan ini mesej yang jelas,
You better understand before rakyat terus bangkit dan tuntut hak mereka. Dan untuk apa saudara tuntut ini semua? Untuk menangkan seorang, menangkan calon kerana keadilan atau PAS atau DAP? Tidak. Kerana kami mewakili satu dasar, mewakili aspirasi hasrat perjuangan rakyat. Saudara benci dengan rasuah. Saudara di Pahang tengok ratusan ribu ekar balak hilang, dibolot oleh beberapa keluarga. Saudara tahu kekayaan negara dibolot oleh pimpinan UMNO yang kaya raya. Saudara tahu kadar elektrik yang patut turun tidak mungkin turun kerana kroni yang berkuasa. Saudara tahu harga minyak tidak mungkin turun kerana kontrak itu dikuasai oleh anak bekas Perdana Menteri. Saudara tahu sistem perbankan tidak mungkin direform kerana adik Perdana Menteri menguasainya. Saudara tahu harga gula tidak mungkin turun kerana kroni menguasainya. Saudara menolak sistem itu. Dan UMNO Barisan Nasional mewakili sistem sedemikian, dan Pakatan Rakyat wajib menumbangkan mereka. Sebilangan besar yang hadir anak. Dan seperti mana saya sebut, Taurah Syah Kebangkitan Rakyat kata ini Iran tidak dipaham oleh yang masih main politik. Apa yang dibuat kawan-kawan sama Melayu dalam PAS dan keadilan dianggap alat jin, dianggap orang yang sedia menghilangkan kuasa dan pengaruh. Kalau kita menang, bermakna Cina berkuasa. Pandangan yang begitu jijik dan bodoh yang melambangkan orang yang kurang sioman. Saya kenal pimpinan PAS termasuk yang di sini. Orang-orang ini kental semangat Melayu. Orang-orang itu ini jelas komitmen mereka dalam menghayati Islam sebagai satu din. Tapi saudara, lantaran kami faham budaya Melayu yang tidak mungkin menyertai perasuah dan gerombolan yang penuh dengan kebejatan. Justru kerana kami komited kepada Islam lah, maka kita kena melebur sistem perkauman yang sempit, yang tidak adil. Tidak ada makna bagi orang UMNO mencanangkan agama dan Islam kalau ia masih terus mendukung permusuhan antara kaum, menghina kaum kerana keturunan atau warna kulit. Sebab itu kita, rakyat Malaysia, berperanan untuk mendidik mereka, termasuk pimpinan UMNO, bahawa masalah dalam negara ini adalah masalah perasuah dan golongan zalim yang dimonopoli oleh UMNO. Ya, sudah. Siapa yang menyebabkan tanah rizab Melayu hilang? Siapa yang merompak semua kontrak privatisation kadar elektrik, harga gula dan minyak? Siapa yang melarikan saham-saham Bumi Putra begitu banyak? Siapa yang menghina agama hingga kemaksiatan bermerajalela? Siapa yang merendahkan martabat bahasa Melayu dan budaya Melayu? Siapa yang mencuri lembu? Kemudian dituduh kita yang terlibat. Dan ada orang pencacai murahan, termasuk anak muda, melalui program BTN dan kursus-kursus demikian, yang terus menyerang. Tapi saya katakan saudara, alhamdulillah, kamu dengan wang dana kursus dan hasutan dan fitnah harian oleh TV3 utusan alat media kami, rohkan
majoriti rakyat di sebab itu, apa mesej yang koheren, tuntas dalam penyampaian rakan-rakan malam ini, termasuk puisi Samad Said, ibu segala tipu. Saya terjemahkan, mother of all frauds, ibu segala tipu dalam pilihan raya oleh Suruhanjaya penipu rakyat. Hanya satu cepis contoh bagaimana sistem ini dirosakkan. Dia nak tutup penipuan pilihan raya, dia nak tutup kes rasuah, dia nak tutup soal kadar elektrik dan kadar dan harga barang meningkat, dia nak tutup soal penyelewengan, bangkitkan isu drama sengketa. Hanya ada India. Saudara, ini dia Malaysia baru dan semangat kekeluargaan kita. Dan ini tidak mungkin dimengerti oleh penguasa yang zalim dengan pergaulan. Nazri Aziz cabar saya, kata dia, saya cabar Anwar, hapuskan hak kesemuan orang Melayu. Contoh kebodohan Menteri UMNO. Pimpinan PAS di AP Keadilan meterai perjanjian muafakat, pertahankan perlembagaan, pertahankan dasar bahasa kebangsaan, pertahankan Islam agama persekutuan, pertahankan 153 hak kesemuan Melayu dan Bumi Putra, dan pertahankan kedudukan raja-raja Melayu. Menteri ini baca utusan sampai bila tidak akan terdidik apa yang diketahui oleh jutaan rakyat Malaysia. Disconnect. Tapi kalau dia cabar Cina mau apa lagi, atau dia tanya tsunami Cina, saya jawab seperti mana rakan-rakan saya jawab. Apa Cina mau? Apa Melayu mau, India mau, Dayak mau, Kadazan mau? Mau kamu turun dari jawatan kamu. Untuk apa? Untuk tegakkan keadilan dalam negara ini, untuk hentikan rasuah negara ini, untuk perhatikan ratusan ribu anak-anak muda yang belum dapat pekerjaan. Dia menjadi prioriti keutamaan kerajaan Pakatan Rakyat kelak, insya-Allah. Keutamaan kita pekerjaan, kemudian layanan yang setimpal kepada rakyat, layanan gaji yang setimpal dengan kudrat dan usaha mereka. Apa yang rakyat mau? Rakyat mau semua projek yang dirompak dibetulkan. Rakyat mau kontrak puluhan bilion ringgit yang Mahathir bagi kepada ahli Petronas dihentikan dan dipulangkan kepada rakyat. Apa Cina mau? Apa Melayu mau? India mau dipanggil? Kami mau Lainas ditutup untuk menyelamatkan rakyat. Apa yang Cina, India, Melayu, Dayak, Kadazan mau? Kami mau rasuah dihentikan, dan perasuah-perasuah besar termasuk keluarga Mahathir, keluarga Daim, Zainuddin dan keluarga pemimpin UMNO. Pulangkan balik harta dirompak kepada rakyat. Apa? Takut apa sudah? Mana boleh? Mana dia humanity kita? Mana dia dignity kita?
Madani maruah kita, Malay or Chinese or Indian or Dayak or Kadazan in this country. Bila kita biar orang boleh curi bilion, kemudian tabik hormat, cium tangan, bodoh kalau begitu kita rupa. Yes, ini bukan soal Cina. Cina zalim kita lawan, Cina perompak kita lawan, Melayu zalim kita lawan, Melayu perasuah kita lawan. Dan ini prinsip kita, saudara. Kita lawan yang zalim dan yang rasuah. Jadi saudara, sebab itu kita adakan perhimpunan ini. Mesej yang jelas. Saudara, ini disebut kebangkitan rakyat. Berapa kita bayar? Ada minum kita bagi, ada allowance khas, ada BRIM. Saudara bangkit, you know why? Because you are great Malaysians, loyal to this country. Saya tak peduli. Oh, katanya tadi Presiden Obama telefon kepada Datuk Seri Najib. Tak apa, tak ada masalah. Tapi saya nak bagi tahu kepada Presiden Obama, Amerika pun lancar perang di Iraq. Untuk apa? Untuk demokrasi di Iraq. Saya nak bagi tahu kepada Amerika, kita akan bagi bukti penipuan. Dan nak tengok kamu akan kata apa. Malaysia ini dimenangi oleh UMNO pilihan raya baru-baru ini. Bukan saja dengan undi rakyat Malaysia, tetapi dengan undi Bangladesh. Dan SPR terima itu sebagai suatu perkara biasa. Yalah, dia ada kad biru, penipu, jawapan yang tidak bertanggungjawab. Sebab itu saya katakan, nak selamatkan negara ini, first to go must be the Election Commission. Out, mesti dia berhenti sekarang juga. Mereka buat apa? Jenayah, kriminal. Sudah tahu tak? Tipu pilihan raya ini criminal act. You rompak hak rakyat. Orang pilih buat bisnes. Apa aku mendapat 10 juta, 100 juta, 1 bilion, saya tak peduli. Tak boleh rompak hak rakyat. Negara berkecamuk. Tak belajarkah? Tak belajarkah Najib? Tak belajarkah isi dari pengalaman-pengalaman ini? Jadi saya harap saudara, kita harus bangkit pertahankan hak kita. Bangkit, bangkit, bangkit rakyat. Reformasi. Lawan tetap. Ini kalilah. Ubah. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Tuan-tuan, itu dia barisan pemimpin-pemimpin. Saya nak tanya tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita dapat padang yang lebih luas dan kita buat sekali lagi, tuan-tuan bersedia datang? Tuan-tuan bersedia datang? Tuan-tuan sedia datang? Terima kasih. Terima kasih. Kalau tuan-tuan sayang pemimpin tuan-tuan, buka jalan. Buka jalan. Buka jalan dan jangan bersalaman lagi. Tolong buka jalan untuk beliau keluar. Tolong jalan untuk beliau keluar dan jangan bersalaman lagi. Baik tuan-tuan, yang keduanya, kutipan kita. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan. Kiraan yang belum selesai, kita telah mendapat RM13,000. Dan kita umumkan kehadiran Datuk Tuan Ibrahim Busrojaya PAS Pahang yang tersangkut di dalam jam. Kita ucap terima kasih kepada pimpinan PAS yang datang. Tuan-tuan dan puan-puan, kita juga tuan-tuan memohon agar Datuk Tuan kalau boleh membaca doa penutup
memohon agar Ilahi memberikan keberkatan kepada semua rakyat Malaysia, Cina, India, Melayu, anak-anak Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan, marilah kita memohon agar Allah Ta'ala melimpahkan rahmatnya kepada kita. Kita persilakan Datuk. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tabarraqana min ba'dihi tabarruqan ma'suma. Allahumma la tara' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wa la maridan illa syafaitah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadilah himpunan kami ini himpunan yang Kau rahmati ya Allah. Ya Allah, jadikanlah himpunan ini sebagai himpunan kebangkitan rakyat ya Allah. Ya Allah, jadikanlah himpunan ini bagi menegakkan keadilan dan kebenaran ya Allah. Ya Allah, bantulah kami dalam perjuangan ini ya Allah, bagi kami hentikan segala kezaliman dan kemungkaran ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, satukanlah hati-hati kami bagi menegakkan kebenaran dan keadilan ini ya Allah. Jadikanlah kami sebahagian dari penolong-penolong kepada agama-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah negara kami daripada pengkhianatan golongan-golongan yang zalim ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, perbetulkanlah sistem yang tidak adil ini ya Allah. Perbetulkanlah sistem yang tidak benar ini ya Allah. Perbetulkanlah sistem pelanggar yang tidak jujur ini ya Allah. Allahumma aftah alaina futuhan arifin. Allahumma aftah alaina futuhan arifin. Allahumma aftah alaina futuhan arifin. Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Siru ala barakatillah. Takbir! 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 Assalamualaikum. Itu dia tuan-tuan dan puan-puan. Kita telah berdoa agar Allah Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita. Baik tuan-tuan, sebelum kita bersurai, saya minta sekretariat semua sekali, kita nyanyikan lagu negaraku, kita nyanyikan lagu keramat, agar semua kita bersatu. Sekretariat tolong nyanyi, tolong onkan lagu negaraku. Sekretariat terlekat. Baik, kalau tidak ada, sama-sama kita nyanyikan. Boleh? Baik, 1, 2, 3. Negaraku, tanah tumpahnya darahku, rakyat hidup bersatu dan maju. Rahmat bahagia Tuhan kurniakan, Raja kita selamat bertakhta. Rahmat bahagia Tuhan kurniakan, Raja kita selamat bertakhta. Selamat malam. Selamat malam semua. Selamat malam anak muda. Selamat malam orang Kuantan. Selamat malam orang Dakota. Terima kasih kepada semua. Terima kasih kepada semua.